And I'm presenting to you. Ambil bau Tanjiro. Bau kedai mahal. Ini ialah dia punya isi dalam. Tapi tak naik muasan pun nampaknya korang tak bersedia untuk Asla unboxing. Naik. Kau ni Alio ni bau suka bau puaka. Kau ni makan jelangkung ke apa ni kat rumah ni? Kau ni makan toyol mulut kau tu bau bukan main. Ni bukan bau makanan yang aku bagi ni. Apa saya mengkuat? Saya nak unboxing sekarang. Okay, you guys boleh cepat screen record. Yang mana nak screen record? Saya jauhkan sikit lah kamera ni. Dekat sangat bunyi Tanjiro. So after a few weeks Asla tak buka langsung hadiah from Aush. And today is the day, guys. Asla akan unboxing handbag istimewa. And I'm presenting to you my perpisahan present. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding. Slow ada dang dang. Alah ini apa? Ini apa weh? Ini kad warranty dia, guys. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Presenting to you guys my present yang I tak pernah buka lagi after perpisahan. And I'm gonna open it. Oh, kita buka dah pun. Alah, kita pasang balik. Okay, Tanjiro, awak menghalang kepala awak je dah besar tu. Kamu ke Tanjiro. Main. Tomennya. This is the present. Ambil bau Tanjiro. Oh, dia ada tali panjang. This is for sling bag. And let's open. Wow. Ding ding ding. Ding ding ding.
Tak ada gunting lah. Macam nak buka ni korang? Saya perlukan gunting ni. No need. Inilah dia punya tali. Kita ada dua jenis. Dia ada tali sling bag and juga tali panjang. Kita akan open tali dulu. Two kind of height in. Tak payah buka lah kan. Asal tak nak pakai tali panjang pun. Asal tak minat sangat pakai tali panjang. So asal tak nak unboxing tali panjang, asal akan simpan je macam ni dalam kotak. Okay, kita akan unboxing. Ini ialah tali yang letak kat ketiak. Dan kemudian petak yang tudung aku. Tanjira please. Paling best dia ada nama Aslah. Tada! ASSLAH and Crown. Oh, ada kitchen. Tanjiro! Ai. Banyak betul dia punya plastik. Korang nak tahu tak, sejak Aslah bagi hadiah Pandora dekat Daus tu kan, lama pakai Pandora. Selepas itu Aina pakai Pandora, Melur, Aisyah. So Pandora, please take me as your ambassador, please. So adakah selepas ini akan meracun viewer untuk beli brand ni pula? Oh, banyaknya dia punya ni. Kita cabut dia punya kertas ni lah kan. Buat apa kertas ni? Wah, dia ada ni bentuk daun. This one yang bentuk apa ni, macam tengkorak dinosaur. Lepas tu di sini kita akan unboxing pula bahagian besinya. Asal tak ada gunting. Tapi korang tahu tak, ada tips macam mana nak buka benda ni. Tapi kejap saya cuba kalau boleh lah. Sepatutnya kena tarik ke atas
Lepas tu tarik ke atas lagi. Lepas tu turunkan dia. Tapi ni sangkut je ni. Tak payahlah kan. Tips tu koyak je lah. And then this is the time untuk buka the most logo ever. Wow, bau kedai mahal. Setiap zip dia pun semua ada ni korang. Yalah kan. Ini ialah dia punya isi dalam.